Sebelum ni aku beli kepala ni dengan kabel ni daripada Yodex, and aku sangat berpuas hati dengan dua ni. Cuma dia boleh pakai satu je. So aku beli yang ni pula, yang ada dua USB-A dengan USB-C. So untuk dua ni aku tambah satu kabel untuk aku cas lampu, sebabkan setup aku ni banyak pakai lighting. Kalau satu charger je aku nak cas phone lagi, aku nak cas lampu lagi, kadang aku nak cas kipas ke apa ke, so aku perlukan extra lubang. So untuk aku cas phone aku pakai USB-C, and untuk aku cas lampu aku pakai USB-A ke USB-C macam ni. Yang ni aku tambah lagi satu sebabkan aku sangat berpuas hati. So untuk korang, kalau nak cari adapter untuk cas phone, kau check out dekat beg kuning kat bawah, kau claim semua voucher, free shipping, yang kau dapatkan Yodex power adapter. Kalau yang ni 20 watt gun charging, boleh pakai dua kepala, satu USB-A, satu USB-C. And then kau komen kat video aku berapa harga kau dapat. Okay, so macam biasa jangan lupa follow, like and share video ni, and kita jumpa di next video.